Tak, okey, first half patutnya red card tu. Yang mana? Enzo. Aku Awal-awal aku rasa memang tak nak cari salah Argentina, tapi itu obvious tu. ada beberapa fall Yang tolak bahu, tolak sampai jatuh Bellingham tu aja. Enzo ke siapa? Ada 3-4 fall dia buat, tak ada satu kad kuning, tak ada kad. Walaupun Messi not my god, tapi aku rasa game malam tu is all about Messi lah. Kau bayangkan umur 39 tahun, lawan body Harry Kane kalah, lawan body dengan player-player Inggeris lain 2-3 orang dia boleh lepas. Kau bayangkan umur 39 tahun, game malam tu is all about Messi. Masa tu lah baru terkial-kial. Dah 6 defense atas padang, kau nak buat game macam mana? Argentina definitely has a better coach. Aku blame kekalahan England ni memang dekat Tuchel. 15 minit terakhir tu adalah minit-minit untuk Argentina perform. Urgent time. Tapi tak kenalah tengok England bertahan macam tu. Memang tak kenalah. Plan B atau respirasi lah. Sebab dia betul-betul tak sempat lagi nak guna coki penuh, tak guna duit penuh kan. Tapi bila dalam keadaan tu rupanya tak ada apa. Buka topeng rupanya fan Portugal, soccer Spain tu. Tapi itu pun kau sibuk dengan prediction Simpson, kau boleh tak hidup jangan pandang prediction sangat. Aku rasa Spain menang 1-0 macam 2010. Dia menang 1-0 sebab Spain ni dia jenis yang Disiplin. Aku rasa 2-1 lah. Spain menang penalti. You're going home, tell the world you're going home. Weh, lain ni. Aduh, kalah pula guys. Argentina. Bola Talk episod ke-6, kita nak bincang tentang separuh akhir Piala Dunia yang baru je berlalu. Memang boleh katakan suasana yang hype gila. Tapi dua fakta sebelum kita mulakan. Spain 2 kali je layak ke separuh akhir, dan sebelum ni 2010 itu satu-satunya yang dia pernah buat dan dia jadi juara. Dan Argentina pula 7 kali dah pergi semifinal, 7 kali dia menang. So final nanti Argentina lawan Spain. 7 kali di final, 7 kali menang. 7 kali menang semifinal. 7 kali pergi semifinal, 7 kali menang. Argentina tak pernah rasa kalah dekat semifinal. Final dia ada kalah lah. Final semifinal. Alright guys. So, kita akan borak macam biasa. Yang nak kecam boleh terus kecam, tak ada hal langsung. Okay? Alright. Kita memang mengundang kecaman. Alright. Hari ni Syam ada, Haikal ada, dan kita ada Daniel juga. Alright, bagi banyak sikit cakap. Alright, kita mula kacam, silakan. Alright, so separuh akhir baru habis. Kita orang terus shoot selepas perlawanan Argentina lawan England. So kita nak mulakan dulu perlawanan yang pertama, Spain lawan France. Ini jam 6.50 pagi Okay, Spain lawan France ni. Okay, aku bagi kau cakap dulu ada. Cakap. Kita bagi guess cakap dulu. Baju Spain. Tiba-tiba baru beli uptown. Okay, cakap. Pada aku game ni intense lah. So dekat situ pun kita boleh nampak sistem boleh mengalahkan individual. Macam coach ya. Itu yang pada aku lah. Kau kena. Aku agak tak happy lah bila aku tengok France main malam tu sebab aku rasa diorang boleh buat better, tapi macam lepas 10-15 minit pertama aku tengok tu, aku rasa diorang macam tak boleh kawal. Midfield mati. So bila midfield mati, Olise pun memang tak hidup. Bila Olise tak hidup, Mbappe memang tak boleh buat kerja lah. So memang Spain shutdown teruk France game tu. Tak, memang kita rekod 6.50 pagi, tapi mandi lah sikit. Alright Syam, kau macam mana? Kau tengok. Untuk Spain ni lawan France, aku agak terkejut. Kalau kita tengok on target, Spain hanya 2 on target je. Dua-dua tu dia gol. France ada 3 on target. Tapi aku rasa ramai tak jangka yang France tak boleh main langsung malam tadi. Mbappe, Olise, Dembele, Barcola, even Doué masuk pun. Sebab apa? Adakah Spain ni, aku rasa tim yang slow and steady sebab orang tak expect dia pergi sejauh ni sebenarnya dengan squad yang ada. Kalau kita ingat balik episod sebelum ni, kita punya prediction memang aku predict Spain menang. Kau France kalah. Kau dari episod pertama kau memang semua salah. So memang benda tu aku dah jangka. Cuma aku tak jangka semudah ini. Sebab kita sama-sama, aku rasa kita sebelah suara cakap mungkin sampai penalti. Tapi betul, dia sistem penguasaan bola, possession, mengatasi kepantasan serangan apa. De La Fonte memang bijak. Memang dia letak kunci dekat Pedri pula dekat Rodri.
And kalau terlepas pun ada Pau Kubasi yang kat situ. Dia punya tenang, kompos. Keyword dia senang. Kau kena relax. Kau jangan gelabah. Dia slow and steady ada. Memang ada sikit tau. Sikit dia terlepas bola. And kau tengok macam mana cepatnya France tu counter attack. Daripada Olise terus ke Dembele terus ke Mbappe. Cumanya Tang Bakola tu aku tak setuju. Bakola individual sangat. Berapa kali yang dia rugikan aku rasa masa tu. Betul. Dan untuk Rodri ni aku rasa membuktikan yang dulu dia menang Ballon d'Or orang macam dia sebab orang kata Vini patut layak, tapi bila aku tengok sepanjang tournament World Cup ni, Pep orang kata kan dia injek ACL lah, lepas injek ACL dia agak drop sikit. Pep kata nak tengok dia punya performance tunggu World Cup nanti, dan tahu macam mana Pep boleh predict. Dan aku rasa melayakkan dia seorang defensive midfield yang dia kawal tempo. Dia tak ada speed pun, dia macam Busquets tak ada speed pun, tapi IQ lah, IQ dia tinggi lah. Bagus lah. And pilihan sekali lagi De La Fonte, kalau ikut awal dulu dia banyak mainkan Pedri Pedri, betul. Tapi bila dia dah start Fabian Ruiz ni, Fabian Ruiz ni pula dia boleh fleksibel. Boleh jadi pivot, boleh jadi ke depan. And stat yang kita dapat every time betul. Dia mewakili Spain dia tak pernah kalah. Macam mana boleh 40 lebih 37. Dan sekarang dah Spain dah 37 game tanpa kalah. Then Fabian Ruiz punya rekod sepanjang 46 atau 49. Gila. Tapi aku cakap satu Fabian Ruiz punya role ni sebenarnya underrated sebab dekat PSG orang akan fokus Vitinha, Joao Neves. Tapi depan tu ada Fabian Ruiz yang boleh aku kata dia buat kerja-kerja kotor untuk bagi cantikkan bola dekat winger dengan attacking PSG. Actually dia mix. Sometimes dia buat kerja kotor, sometimes dia yang score. Betul. Jadi dia punya peranan is untuk bila mana dia nampak space dia akan masuk. Jadi player ni untuk zaman moden punya bola memang gila. Tapi aku nak tambah sikit aku sebenarnya tak setuju. Sedikit tak setuju bila Deschamps bawa masuk Tchouaméni instead of Kone. Bagi aku Tchouaméni agak tak fit sedikit bagi aku sebab dia pun ada injury kan. Tapi nampak macam dia macam agak struggle dalam game tu as a midfield. Tapi pada aku rasa Rabiot je bermasalah sebenarnya. Pada aku Rabiot keluar sekarang. Aku rasa Rabiot waktu dia dah tak boleh buat apa, dia dah kena lock dengan Rodri dengan Fabian Ruiz. Sepatutnya time tu Deschamps dah boleh bawa keluar lah sebenarnya. Tapi pada aku dia terlalu lambat bawa keluar Rabiot tu. So dia merencatkan tempo kat tengah tu. Ceritanya Rabiot dia dah mental lah. Bila dia tak dapat nak compete dengan pivot Spain tu, dia jadi mental. Dia dah start tackle. Tapi kena ingat France sangat bernasib baik sebab Olise punya tackle tu red card punya tackle. Kalau tanya aku memang red card punya tackle. Tapi not even yellow card pun kan. Tak ada card kan. Tak ada card. And aku rasa lah macam gol pertama kita cerita pergi ke gol pertama, memang terang-terang salah Digny tu. Memang salah tu. Sebagai defender yang berpengalaman, mana boleh kau tolak bola ke atas tunggu bola jatuh. Dalam keadaan tu sama ada kau tanduk ke corner, tanduk ke depan, bola kena clear masa tu. Bukan tanduk kau nak fikir lu memang siapa-siapa pun akan masuk tu. Tapi aku suka tengok Lamine Yamal, dia macam dah nampak dia memang nampak saja masuk. cantik terus dia macam terus dia itu any winger pun akan buat. Aku rasa kalau Saka kat situ memang kan Mbappe terus jumpa Yamal, dia gelak-gelak, dia tepuk Yamal, dia kata tahu maksudnya Yamal tahu nak buat. Bijak memang bijak And kalau perasan dalam posting Harimau Malaya masa first half tu aku analyse, memang the problem is Digny punya tempat tu lah. Aku tak nampak dia memang ada capability nak jaga Yamal pun. Walaupun first half tu Yamal tak full throttle pun. Aku rasa itu je pergerakan yang bahaya. Tapi dia dah memang struggle. Sepatutnya lah kalau tanya aku, Deschamps half time tu dah keluar dah. Kalau Hernandez mungkin sama je dia punya kelajuan. Tapi dia boleh ganas sikit lah, boleh tolak sikit, bagi jatuh sikit yang takut. And satu lagi yang menyumbang pada kerapuhan dia ialah Saliba yang tiba-tiba terpaksa keluar. Tak ada tackle, tak ada rempuhan, tiba-tiba dia mengaku dia sakit, dia jatuh. Dia sakit belakang kan? Dia sakit dari Liga lagi. Even final UCL pun dia memang main dia tak paksa dia. Tapi yalah, bila kau terlalu bergantung harap dekat seorang defend tu tak boleh main. Kau tengok macam mana. Bukan Lacroix tu tak bagus, tapi dia tak se-organize Saliba, tak se-command Saliba. Dia experience aku. Tengok lepas tu terus masuk orang tiki taka tu dalam kotak penalti tu. Aku geram betul. Aku pun sebab cakap pasal gol kedua Spain, nampak
dia nampak macam Lacroix tu tak boleh buat apa. Dia macam duduk je berdiri kalau ada tengok BBC punya POV kan. Dia macam diri tengok belakang. Dia mati Tahu-tahu akal bola lah. dah Mati sampai akal dah gol kat lah. situ. Itu cantiknya De La Fonte punya tactical sebab second half dia start dia terus attack belah sana. Berapa kali yang offside gol lagi? Dan Spain kalau tengok dia bola satu je kan. Yep. Kau kena faham dua centre back yang dua generasi yang berbeza. Andre Laporte 32 tahun, Kubasi 19 tahun. Yep. Beza 12 tahun macam tu. Macam mana boleh blend Banner kan? Banner Dia punya chemistry yang hebat tu. yang hebat tu. Dan satu lagi juga aku nak Yamal macam kata tak full total. Aku rasa benda betul sebab kalau kau compare Yamal umur 18 sekarang dengan Mbappe 2018 dan dia World Cup 2018. Berbeza lah aku rasa sebab orang expect tinggi kat Yamal. Tak tahu lah sebab dia pun satu gol je. Macam dulu Mbappe at least 5 gol kat World Cup 4-5 kan. So nak compare Mbappe Junior dengan Yamal Junior, dia aku rasa sedikit berbeza kat situ. And aku kecewa juga sebab kita expect Fran ada simpan plan B atau respirasi sebab dia betul-betul. tak sempat lagi nak guna Chucky penuh, tak duit penuh kan. Tapi bila dalam keadaan tu rupanya tak ada apa. Tak ada apa pun yang orang marah juga sebab bila kau dah ketinggalan tu patutnya Deschamps tak masukkan striker. Patutnya kau dah main start main crossing, kau masuklah Mateta ke Thuram ada kan. All out lah. All out lah. Ni aku macam lepak mamak pun fan-fan dah marah. Kenapa still kau nak main guna winger, nak gelecek, nak dribble, kau crossing je masuk dalam kotak. Tapi Spanyol aku nak tambah highlight Marc Cucurella. Sangat-sangat Cucurella tu dekat kiri tu memang aku tengok game tu annoying tu. Tengok dia macam mana dia boleh lepas. Dia pun banyak stop. Ada Olise dia stop. Dembele pun susah nak main game dia. Bagi aku Cucurella antara sleeper MVP lah bagi aku untuk game tu. Kira buat fashion Korea ni. And yang ni punya silap tu pun memang crossing daripada Korea. Kita dah marah dah kan. Apa melambung lala ada hikmah dia. Tapi satu lah sama kan. Sila. Berkenaan midfield Spain waktu semi-final tu, satu nama yang kita terlepas sebenarnya yang membantu Spain boleh cetak gol. Dani Olmo sebenarnya. Kau tengok Dani Olmo punya assist tu. Dalam keadaan nak terjatuh tu Dia boleh tap Dia sebenarnya intelligent player tu. Bola belum sampai dia dah tahu nak buat apa. Even dia kena tolak ke nak jatuh, dia dah tahu. Dia nak pass je. Is it kalau rasa Is it bila orang letak highlight dekat Yamal, so defense semua akan tertumpu ke dia tau. Betul. So dia akan memberikan Olmo tu ada ruang kat tengah tu kan. Tapi Dani Olmo bila dekat Euro pun memang dia dah tunjuk dia punya dia punya capability tu lain macam. Cuma peringkat kelab dia lambat sikit. Pedri nampak lagi menyelah. So sebab yelah bila Barcelona dah start panggil balik dia kan, mungkin dia dah dapat balik dia punya sentuhan. And aku boleh cakap perlawanan ni sebenarnya kalau kita pandang dia menguji intelligence seorang coach lah. Macam mana dia arrange team dia pilih pemain yang betul. And selalu kan kita tengok kalau emergency Merino main kan, ini tak emergency Merino pun tak adalah skor. Nampak dia punya kebesaran dia. Dan kita baru borak pasal Deschamps patut letak jawatan ke tak. Dan aku rasa memang dah harus di step dah. Aku macam dia letak Zidane confirm. Zidane. Dengarnya Zidane lah. Tapi sign tak sign belum tahu lagi lah. Dan last sekali aku rasa apa nak cakap tadi pasal defense Spain. Aku rasa ini antara yang terbaik dalam sejarah sebab kan ni antara clean sheet paling banyak dalam single World Cup. Dia dah kalahkan siapa Casillas ke siapa dia selaku 6. Dia dah berapa 7 kan. So Unai Simon aku rasa walaupun dia tak main kelab besar tapi aku rasa dia lagi bijak lah. Masih ada satu time tu yang dia keluar. Aku rasa kalau Raya tak keluar tu Mbappe ke Mbappe one on one. So Unai Simon one of the most underrated goalkeeper yang orang jarang pandang lah. Okay, aku nak ambil masa untuk cerita pasal Saliba ni ya. Impact dia nanti ni yang menjadi risauan is Arsenal. Arsenal berapa ramai player yang main tanpa fit. Saliba, Rice, Saka yang memang tak fully fit tapi sebab diorang ni gila, dia nak main untuk negara lah. Cumanya itulah jangka masa panjangnya macam mana. Tapi macam fan Arsenal boleh expect Arsenal akan sibuk lah lepas Piala Dunia ni. Cumanya bila dah habis Piala Dunia baru nak membeli, pilihan tu dah kurang dan harga dah lain. And aku harap antara calon midfield yang dia masuk tu Gumares kalau betul dapat memang aku A lah. And Manu Kone ni aku cakap aku memang suka Manu Kone ni. Aku dengar MU nak beli Manu Kone. Kalau MU beli, MU bijak lah. MU selagi nama player tu sedap semua dia ambil. Kalau betul Tielemans pun itu pilihan yang bagus sebenarnya. Alright, okay, next game England lawan baru je habis ni. baru je beli baju. Tiba-tiba. Okay guys. Sebelum ni memang kita orang lantang cakap Messi semua anak FIFA ke apa kan. Tapi untuk malam tadi pada aku
First half lah. Result yang fair. Aku nak cakap overall dulu. Result yang fair, tapi aku tak cakap Argentina is a better team. Kalau kau tengok list player sama je level. Cumanya Argentina definitely has a better coach. Scaloni. Better coach. Aku blame kekalahan England ni memang dekat Tuchel. Sebab semua memang attack dia kat social media. Memang aku tembak dia tu. Dan Tuchel ke Tuchel ke, aku kata kau nak sebut apa lah. agak terkejut kan sebab kau bila kau leading tu kau terus macam Kau terus deep down. Kau ada 20 minit kau terus ibarat okey jom parking bus terus. Yup. Okay, Aku tak faham benda tu. tadi kau nak cakap dari start kan? Okay, kita start balik. Alright. Kau tengok first half macam mana? Tak okey, Sangat-sangat first half berbalik. patutnya red card tu. Yang mana? Enzo. Aku Awal-awal aku rasa memang tak nak cari salah Argentina tau, tapi itu obvious tu. Argentina first half cuba koyakkan player England, Betul, especially betul. Jude Bellingham. Ya. Awal permainan. Aku rasa beberapa saat dah ni lah. Dia dah start. Tapi itu memang antara benda yang kadang-kadang sesama player bincang weh. Dia ni key dia. Kita kena koyakkan dia. Betul. And lagi satu pun sebab Jude Bellingham ada suspension kan, macam yellow card. So memang diorang memang Ya, betul-betul kecil push dia. nak bagi Itu dalam dia minit ni berapa lah. yang dia pukul tu? Awal minit ketiga. Awal kan? 2-3 minit Argentina dah start main ganas lah. Memang orang yang buat tu pun memang orang yang kita tahu memang kaki psycho macam tu kan. Paredes, Said Enzo, Romero. Simeone. semua memang Semua main benda sama. cuba nak koyakkan. Cumanya aku macam terkejut sebab Tukar sampai marah kat tepi tu. Yelah, aku tak sangka Betul, game dalam tu tadi, se-boring itu. Half time, first half tu bagi aku terlalu boring sebab Yup. game tak smooth. Betul. Sikit-sikit fall. sikit-sikit fall. Dia punya feel tu macam tengok Clasico tau. El Clasico kalau kau tengok ya, betul. Barcelona lawan Real Madrid, whistle dia semua pergi kat ref. Semua pergi kat ref. Oh ya, aku tak suka. Itu kadang-kadang aku macam malas nak tengok El Clasico sebab dia punya benda macam tu lah. And kalau lah contoh nak kata apa, berhati-hati lah kot, kedua-dua pun jadi takut nak attack, mungkin itu yang berlaku lah. Tapi memang first half kau tanya aku, tak best. Betul. Dan aku ada tengok, tak silap aku ada beberapa fall Yang tolak bahu, tolak sampai jatuh Bellingham tu aja. Enzo ke siapa ada 3-4 fall dia buat, tak ada dekat. satu kat kuning Yup, tu. tak dekat. Elliot Anderson buat sekali terus kat kuning. Itu orang marah sebenarnya. Dan tapi macam kita balik pada kau cakap, memang blame satu patut kat Tuchel lah sebenarnya. Kenapa Apa kau nak kau cakap? terlampau defensif pada 20 minit Kata Syam tadi lah, bila kau dah leading, lepas tu kau buat, Ni dah masuk second half kan? Second half, okay. kau terus buat back 5 kat belakang. Kau tukar terus, kau masukkan Kau 6 defend dia masuk kan tu. 6 defend. Dia 6 kan? Lapan. Kau tukar dengan Konsa, Denburn masuk, Denburn. Nico O'Reilly masuk. Nico O'Reilly. So kenapa kau perlu macam tu, faham tak? Kau ada banyak lagi masa yang Memang depan kan? memang macam Denburn ganti player yang injured kan, tapi dia dah start masuk Konsa dulu. Yang dia punya detik tu memang gol. Lepas gol England, automatic transform tu haram ball. Ya, betul. Haram ball. Terus low block kat bawah. Haram ball siapa yang kau biasa? Arsenal kan? Arsenal punya haram ball, player lawan pegang bola, dia press, at least press. Ini tak press. Dia tunggu. Dia orang bagi Dia memang duduk. bola. Duduk. Memang berdiri ikut dia punya shape dan tunggu je bola datang. Tunggu bola. Ini dah lah haram ball, passive haram ball pula tu. Sebab Penat gila. Aku pun ada cakap dengan Au semalam, Au ni kalau sebab Argentina ni satu je, jangan bagi diorang buat. Jangan bagi diorang pegang bola lama-lama. Diorang pegang bola lama-lama, crossing lah, dribble masuk lah, mesti akan ada satu lubang akan ni. Tapi terlalu deep. Diorang pergi pun terlalu deep. Cumanya ada satu juga yang aku terkejut. Aku borak dengan Eka juga. Scaloni punya decision, dalam keadaan diorang mencari gol, dia tukar defend 3. Montiel, Otamendi, De Paul masuk sekali. Padahal masuk waktu tengah nak cari gol. Bila fikir balik kan, rupanya dia nak confirmkan defend dia tak ada orang boleh tembus dulu, baru dia fikir nak strike. Betul. Sebab dia punya time is 15 minit, last 15 minit. So dia letak dulu betul-betul tembok dia dekat defend, confirm takkan boleh lepasnya, baru dia pergi. And dapat gol, masa tu lah baru terkial-kial. Dah 6 defend atas padang, kau nak buat game macam mana? tapi Tuchel after game dia, of course dia coach mempertahankan, dia kata everyone is blame me sebab tak berjaya, tapi dia kata ini the one of the best decision, tak berbalik pada dia. Dia kata semua akan salahkan saya, tapi apa yang saya buat ni saya bangga sebab dia kata ini one of the best England punya game. Dia kata Aku letak- aku macam England punya game, aku terfikir Aku tak nampak satu time pun yang England main best lah. Time bila lah yang betul-betul first half England cuba main dah compo tempo, First game je dulu kot. First game lawan Croatia je England main best. awal menang 4-2 lah Itu je aku rasa England main best. And aku letak dua kesalahan terbesar Tuchel is, ni aku pakai West Ham sebab aku rasa kalau Bowen ada, kanan tu tak sepening ni lah. Madueke memang tak function. Saka memang Tadi tak dia fit. semalam dia guna Sampai Rodgers terpaksa kan? Rodgers dekat kanan and tak efektif sangat lah. Kalau ada pure yang right wing, aku letak Bowen. Memang aku nak Bowen. And satu lagi,
kalau ada Trent Alexander-Arnold, dia perlukan macam belah kiri Riley yang boleh attack juga. Kalau kanan pun ada yang boleh attack. Tengok Reece James baru baik dah injet balik. Pilihan yang salah lah untuk yang dia bawa. Tapi semalam aku ada cakap dengan Au juga, game malam tadi pun aku ada cakap dengan Au. Aku cakap dengan dia, ada satu kesilapan yang tim nampak bila lawan Argentina adalah bila diorang dapat satu gol, diorang main park the bus. Contohnya Mesir lawan ni, diorang dapat satu gol, aku tak Dia faham tak belajar kenapa benda tu kan? aku tak faham kenapa diorang park the bus. And England memang haram bol teruk kita tengok game tu, sebab benda kalau dapat gol, Argentina waktu lepas England dah dapat gol tu, Argentina nampak macam panik sikit tiba-tiba. So aku rasa kalau diorang capitalize on that advantage, memang boleh dapat macam biasa pasti England boleh control game lagi. And itu pun luck sebab Pickford dah save banyak bola gila. Kalau Pickford tak perform pun memang dah kena dah. Dan satu lagi aku nak cakap, walaupun Messi not my goat, tapi aku rasa game malam tu is all about Messi lah. Kau bayangkan umur 39 tahun, lawan body Harry Kane kalah. Harry Kane kalah lawan body dengan player-player England lain 2-3 orang, dia boleh lepas. Kau bayangkan umur 39 tahun, game malam tu is all about Messi. Dia lah create chance, dia lah assist, dia lah cross, dia lah cari ruang, dia lah ambil corner, dia lah ni, dia lah ni. Aku rasa what a talent lah untuk dia. Dan yang penting sebenarnya untuk player macam ni, tak payah nak tengok dia orang berlari sangat. Untuk modern coach macam Arteta lah, Tuchel lah, dia takkan boleh terima player yang tak track back macam ni tau. Tapi inilah magic. Macam Wenger dulu dia guna Ozil macam ni lah. So kena respect player macam ni. Sebab tu kalau macam kita main bola pun aku tak berlari. Dan satu lagi, aku rasa kau kata Argentina ni, aku rasa Argentina tak adalah pasal World Cup 2022 pun tak adalah main power pun bagus pun. Tapi kau tahu apa satu kekuatan dia? Apa? Messi. Maksudnya Bares pun pernah cakap, They play for Messi. we are play for Messi. Kalau Messi hilang bola, kita tak marah, kita kejar bola untuk Messi. Kita bagi bola untuk Messi. It's all about Messi. Kita fight untuk Messi. Dia menang kali kedua World Cup. Dan even ada wartawan tanya kat sekolah ni kat PC, macam mana you ajar Messi, how you want Messi. Dia kata saya tak perlu ajar Messi, kenapa saya nak belajar kan. Dia tak pernah ajar dia tahu dia nak buat apa atas pandang. Aku rasa. Dan ini apa yang kat Portugal tak ada lah. Orang memang respect Messi lah. Aku rasa player-player tu lah, diorang memang fight untuk Messi lah. And kalau conclusion yang aku boleh buat, memang Argentina deserve untuk mara ke final. Genuinely better than England malam tadi lah. Tapi dia punya key point is dia punya coach lah. And aku rasa tak ada sebab kot macam England nak pertahankan Tuchel lagi. Tak, aku dah dengar ura-ura tadi Eddie Howe akan Better? maybe Better choice. dia tengah listkan lah. Sebab Tuchel orang letakkan harapan at least pergi final sebenarnya. Tapi tak kena lah tengok England bertahan macam tu. Memang tak kena lah. Tak ada dalam DNA England macam tu Sampai lah. kan aku Semua fan marah tu. ada wing isolation tau. So maksudnya wing Yes. dengan striker Kane seorang-seorang kat depan tau. Okay, betul. So nak counter kau tak nak buat apa. Tak ada siapa. Lepas tu bila Bellingham dapat bola, waktu tu defend yang diorang baru sub tadi tu buat kerja. And kau kena ingat dia masukkan Konsa tu, dia keluarkan Gordon tau. Betul. Maknanya memang dia dia dah- potong terus, terus. kekuatan attacking dia. Lepas tu baru tinggal 4 minit masuk Rashford. Rashford dengan siapa? Tony. Dulu satu baru kena masuk mana nak cari apa. Tak boleh buat apa. Maino tak bagi main. Tak payah. Tak payah. Tak perlu. Maino kawal tempo. Tak perlu. Aku nak cakap tadi Aku banyak kali mention cakap pasal coach Lionel Scaloni punya, orang kata brilliant tactical lah. Tapi aku suka satu substitution yang dia buat, iaitu Lautaro Martinez. Sebab aku dah nampak 2 game Lautaro Martinez, 2-3 game lah Lautaro Martinez masuk, change the game. Tiba-tiba Argentina lagi agresif. Macam aku cakap minggu lepas, 15 minit terakhir tu adalah minit-minit untuk Argentina perform. Urgent time. Kita urgent time, dia urgent time. Urgent FIFA. What a performance lah daripada Lautaro Martinez. Scaloni ni, itulah coach zaman sekarang punya mentality. Dia tak perlu nak coach yang tegas, kau marah. Dia buat player tu macam kawan je. Tengok betul, macam mana dia betul. borak dengan Paredes, bincang betul, taktikal. Kau kena ni, dia boleh terima Dia boleh benda tu. terima, betul. Itu yang respect. Dengan Messi tak tahu lah lagi kan. Kan ada gambar viral Messi semua tengah training, dia duduk kat kursi seorang. Dia tak Orang warm up. Orang warm up dia duduk tunggu. Dia buatkan camp tu suasana kawan-kawan lah. Sebab Aimar pun kawan-kawan juga. Jadi itu yang buatkan player mungkin kurang stres. So itu dia untuk semi-final, set up untuk final. Tapi sebelum tu kita pergi 3-4 dulu. Aduh. Perancis lawan England. Ini perlawanan yang mungkin orang dah memang tak nak kejar. Biasa walaupun dah kalah,
Aku Dia tak ada nak kejar 3 pun. Biasa akan bagi player yang tak main pun. Tak main tu selalu macam tu. 3-4 akan bagi player yang tak main. So tapi kita predict jugalah. Pada kau siapa akan menang? France 5-0. Aku rasa Tuchel akan ambil benda ni seriously. Sebab dia mesti, kalau dia nak pertahankan jawatan dia kena menang. Tapi aku rasa macam Deschamps, dia dah tak ada benda nak kejar. Dia akan relax. Tapi kelebihan tak dia tak ada benda nak kejar. Last game kan. Last game dia. And simpanan punya level pun memang lebih kat France kot. Pada aku. Betul solid. Prediction kau, siapa menang? Kalau dia guna line up second, aku rasa France menang kot. Sebab France punya player lebih mantap lah. Aku France. Tuchel akan dikecam sebab dia tak bawa Foden, Saka Saka dah bawa Saka pula Foden dengan Palmer tak masuk. Maguire. Palmer bukan dekat Parking level bus ni. kena ada Maguire. Aku rasa kalau Maguire sama je macam yang lain. Tak ada. Palmer pun tak ada. Aku lebih kepada Bowen dengan Palmer dengan Trent. Cumanya aku nak dengar last time nanti dia orang nyanyi Wonderwall lah. Itu macam trademark kan. Aku harap dapatlah nyanyi. Walaupun aku rasa predict France menang, tapi aku harap adalah something. Tapi semalam lepas dah habis game tu aku nampak Bellingham diri, nampak sedih kat. Bellingham budak baik pun last game dah habis game gaduh lagi. Maksudnya memang betul-betul dia koyak lah. Dia gaduh, dia siap tepuk kepala budak tu. Kata sebab Bellingham kan dia fluent Spain. Katanya maybe ada bahasa-bahasa dalam Spain itu pula. memang anjing biasa. Tapi Bellingham dia rasa ini memang dia punya moment. Betul, Bila tak dapat deliver dia koyak. Dia lagi baru 22. Yalah, 4 tahun lagi baru 26. Tapi macam dia mungkin anggap ini tim yang dia paling baik ke, dia pernah dapat kan. Tak Kalau dapat. untuk aku dia yang player of the tournament. Ya, betul. Kubarsi yang play. Boleh aku basi boleh. Antara dua tu deserve lah. Tapi aku basi more deserve lah. Itu 3-4 final. Argentina lawan Spain. Buka topeng rupanya fan Portugal. Soccer Spain betul? Mana aku masuk ke Argentina. Sebab ada Lisandro Martinez guys. Aku ada baca juga komen dia kata alah gemuk ni sokong siapa sebenarnya, semua dia kecam kan. Relax bro. Aku awal-awal memang aku cakap aku sokong Uzbekistan. Betul. Dan ni aku rasa final yang ada juara Eropah dengan juara Copa America. Wah. So Itu imbas balik separuh akhir tu pun memang yang terbaik sebab ranking 1 sampai 4. Ini dah juara kontinen pula. Kan. And again dia akan ulang best attacking lawan best defending. Wah, dahsyat tu. ya betul lah, best defending untuk Spain Tapi Spain kena belajar satu lah. 15 minit terakhir tu janganlah kau macam relax sangat kan. Sebab dia memang keluar 15 minit terakhir punya. Tapi- Kita ingatkan dia nak masuk dalam kotak penalti, boom gol, tak ada. Dari luar pun boleh. Tapi juara dia akan tetap coach daripada negara asal. Yeah, itu tradisi ya. Tradisi diteruskan. Tradisi diteruskan. Okey. Okay, expectation korang? Kalau sebab EA dah predict tu daripada 2010 champion dia Spain. So setiap EA predict punya game daripada 2010 betul. Apa yang dia predict tu betul. So ni 2026 ni memang EA predict Spain menang. Tapi untuk aku cakap tadi best defending lawan best attacking lah. Kau ada Lionel Messi lah. Kau mungkin kunci kau kena kunci Lionel Messi lah kot. Tapi itu pun kau sibuk dengan prediction Simpson. Kau boleh tak hidup jangan pandang prediction sangat. Prediction EA je yang tinggal yang betul sekarang je. Banyak sangat lah. Okay, so dia again kalau aku tak ingat episod keempat ke kelima, aku sendiri pun cakap aku rasa kalau tim yang boleh kalahkan Argentina memang Spain. Tapi orang tak ada orang expect Spain pergi final lah sebenarnya. Expect Awal-awal lepas dia draw dengan Cape Verde Awal-awal bakal cakap dalam banyak tim yang boleh kalahkan Perancis adalah Spain. Ya. Sebab again dia punya key nanti akan kat midfield lah. Enzo dengan McAllister lawan Rodri dengan Fabian Ruiz. Olmo. Satu perkara yang memang menentukan is siapa koyak dulu penting. Siapa koyak dulu dia kalah dia lost game ni. Sama dua-dua tim akan psycho. And sebab bila dua-dua ada gameplay yang possess, dia perlukan kesabaran yang tinggi tau. Jangan satu yang tergopoh dulu, terlepas je boleh gol macam tu. Spain punya kekuatan memang dekat tengah. Rodri akan menentukan. Kalau contoh Enzo buat perangai sama, cuba koyakkan Rodri terkoyak ke, kat situ akan ada kebocoran lah. Untuk apa ni? Untuk Spain ni apa aku cakap tadi? Cakap dulu. Apa prediction kau? Prediction aku Harapan kau? harapan lah. Aku harapkan Spain lah. Spain yang jadi Champions World Cup tahun ni. Sebab pada aku aku wow lah tengok
Spain. Sebab Spain dia tak ada one man factor. Ya main as a betul. team. Dia as a team. And aku salute gila dengan semua player Spain. Dia orang boleh stick 90 minutes dengan arahan coach Betul. macam tu tau. So nak bandingkan 2010 dengan 2026 Dorang main tak ada striker kau tahu. Musim punya ni. team sekarang. This year punya team memang Dia ada bawa Kau striker tahu seorang je, player muda tu. Victor yang baru pergi Liverpool. Tak main langsung pun, dia guna Oyarzabal. Victor Moros. Dan kelebihan kalau tim yang memang dari muda dah bersama dengan coach ni, dia akan bermain untuk coach, mati-matian untuk coach, dan coach ni tahu apa function dia. Kalau kita nak gunakan konteks tu dekat Malaysia, zaman Datuk Ki Raja Gopal pegang Safiq Rahim punya band, Mahali Jasuli, Muslim Ahmad, Fali Syaz. Okay, Masa tu tak, Raja Gopal tahun dulu 2010. dia pegang tim tu, bawa pergi senior. Itulah first time kita menang AFL. Betul dengan Best yang sama juga. Lepas tu ada menang FC AFF. Bukan Sukan C. Sukan C dulu 2008, lepas tu AFF 2010 dan Sukan C seterusnya bawah Datuk MPC. Kat situ menunjukkan adunan coach tu lah. bila kau dah faham, kadang-kadang mungkin dia tunjuk macam tu je. Semua dah tahu nak buat apa. Jadi kebolehan seorang coach untuk kawal pergerakan komunikasi sama pemain tu sangat penting untuk game-game macam ni. Tak perlu kau nak cakap panjang-panjang, nak tulis atas note, tak ada. Itu penting pada aku. Dan Sama juga sekarang ni. Dia buat macam tu lah. Ini dua tim yang mempunyai bonding kuat antara player dengan coach. yang untuk aku, please save me Yamal. Aku rasa Spain menang. Tapi kau pakai baju Argentina tu sekarang. Tapi tak boleh sebab aku rasa untuk tournament ni Yamal just ordinary je. Biasa. Aku kecewa juga sebenarnya. Kubasi yang lebih menonjol. Menonjol. And kalau ikut ranking again, ini sekali lagi edisi Piala Dunia yang tertinggi sebab final nombor 1 lawan nombor 2. Itu yang buatkan dia jadi Nombor wow. dua Spain Yes. Okay. Prediction kau apa? Kau kosong. Oi, ini memang aku rasa paling susah nak predict. Ya doh. Tapi Aku rasa Spain menang 1-0 ya. Spain menang penalti. Aku rasa Spain menang 1-0 macam 2010. Spain menang 1-0. Sebab Spain ni dia jenis yang Disiplin. disiplin. Aku rasa tak akan ada berbalas gol. Fui. 2-1 lah. Tipis Tipis lah. Yep. Kena ingat Spain melangkah ke final dengan hanya satu bolos saja. Bolos tu pun Bukan mudah nasib nak ke? bolos di Spain. Tak boleh cakap nasib. Gol Dan- Catalan tu power. Dan kena ingat juga Espanyol pun tim-tim yang dia lawan dekat knockout semua Memang pun heavyweight. memang heavyweight. So Heavyweight. aku Compare rasa to Argentina. lagi Lebih sedap ready lah. lebih ready lah. Tapi dalam masa sama Emi Martinez pun keeper yang bagus. Emi ni pula game lagi penting, dia lagi power. Aku pun tak faham. Kadang memang kita benci dia punya perangai suka provoke kan. Tapi Semua suka provoke, lagi tidak. penting punya game lagi perform. Big game Aku play. teringat final hari tu Kolomoani punya last chance tu. Oh, dia itu betul-betul. memang gila Dia ada lah. save. Itu Dan- mungkin Asia-Asia tu kita boleh tengok lagi kan. Kekuatan Argentina is all about Messi lah. Kau tahu macam mana Jude Bellingham tackle Messi, puff, semua pergi kau tahu. It's all about Messi. Okey, apa faktor yang mungkin jadi kelemahan kedua-dua tim? Mungkin lah kalau final ni referee yang betul-betul tegas. Mistake yang Enzo Fernandez buat malam tadi, apa tu, kena cut, silap-silap, ada kat merah untuk Argentina. And untuk Spain pula, pada aku, apa yang kekurangan diorang is pure number 9 tak ada, itu pun akan jadi faktor juga. Boleh jadi lah. And aku harap macam tadi kita bincangkan lah, aku harap Spain belajar daripada kesilapan Mesir, belajar daripada kesilapan England. 15 ke 10 minit terakhir kalau Lautaro Martinez dah masuk, tolonglah main betul-betul. Sebab Argentina memang dia bagi bola kat Messi, Messi akan feed kat tengah ataupun dia akan feed ke Enzo ke, diorang akan Attacking. shooting lah, tanduk lah, itulah. Attacking Argentina macam insting pembunuh tu tinggi lah sebenarnya. Betul. Memang gila lah. Even kalau kau letak Alvarez saja pun, dia kalau tak boleh masuk, dia buat apa? Dia cut in, dia shoot mesti dia curl bola tu. Mesti akan masuk. So memang untuk 15 minit ataupun 10 minit terakhir tu, kalau memang dah tak boleh nak tembus, defend Spain memang kena compact kau-kau lah. No shooting lah maksudnya. Aku rasa Cucurella akan jadi sekali lagi akan jadi kunci kemenangan lah untuk orang kata. So dia akan nyanyi lagu Sebelum aku nak tutup, aku nak ambil kesempatan ni macam aku nak reminisce lah. Sebab aku dulu start suka bola is
US 94. Masa tu aku dah jadual. Tuan tak lahir lagi. Final dia macam ni lah. Pukul 6 nak habis. Oh ya, bukan dah bagi. Brazil lawan Itali sampai ke penalti. Siapa menang tu Itali? Arwah bapak aku sokong Itali. Kau sokong Brazil. Bapak aku kata kalau Itali menang ni kau tak payah sekolah, aku bagi cuti. Siapa menang? Brazil menang. And aku ingat itulah momen aku start suka bola. And aku dah tengok sebab dari awal tu, dari first round pun masa tu tertumpu dekat Brazil. Walaupun aku suka Brazil menang, tapi aku kena pergi sekolah. And masa tu juga aku ada first ever player yang aku minat is Bebeto. Dalam tu dia perkenalkan sambutan ni. Itulah mula aku tengok bola, dan setiap kali bila fikirkan ini, memang itu jadi kenangan aku dengan arwah bapak aku. Dia permulaan, dan sekarang macam berulang balik. Waktu tu US nanti pun macam tu lah. Kalau contoh sampai penalti, memang sampai pukul 6, 6.30 ya. Masa tu kita yang ni aku rasa dah ramai yang standby yang tahu nak beli MC kat mana semua. Aku rasa office akan bagi cuti hari Isnin. Diorang gentle lah kan. Kalau bagi kita respect lah kan. 4 tahun sekali je. Betul. Tapi kalau ingatkan last ini aku ingatkan last. Semalam pun berlaku, even dah separuh akhir, ada tetamu VIP juga, tetap ada spoiler. Kau ni apa hal? Kenapa nak sibuk tengok live score? Kau tengok sekali besar, tapi kau buka juga kau punya Unify TV, memang cepat sikit. Lepas tu kau nak sorak. Tak, kalau kau nak tengok Unify TV, tengok kat rumah lah, gampang. Orang nak tahu. Orang nak excitement, surprise tu. Sama orang-orang ramai kan. Betul. Sebab kita pun tak expect tu Argentina boleh goal last minute tu. So kalau ada spoil dia mak aduh kacau Semalam tu. dekat tempat kita orang tu, dia kan memang lambat pasangan. Orang dia jerit, gol, tengok, gol. Kau ni apa hal? Memang mendapat lah. Kau ada rakam tak aku jerit tu? Kau nak tengok live score, kau tengok kat rumah lah. Aku jerit tu. Lepas tu dia gol kedua dia tak cakap. Aku memang pantau betul spoiler. So please, kalau korang ada kawan-kawan yang jenis macam ni, campak jauh-jauh kunci motor dia. Tak boleh promote lah watch party. Boleh? And nak bagi tahu juga, Kita ada buat watch party. yes, bersama dengan Parlimen Gombak, insyaAllah di restoran apa? Di restoran Nasi Kandar Haji Muhammad Sri Gombak. Yes, ada banyak hadiah kita nak bagi. And jumpa kami dekat sana. Kita buat video juga, prediction, sorak-sorak korang. Kita nak enjoy sama-sama peranan final. Betul. So kita jumpa next video nanti untuk perlawanan akhir, dan boleh datang ramai-ramai kat watch party kita orang, menang macam-macam hadiah, jemput kawan-kawan datang, dan kita meriahkan final 3 pagi, Isnin 3 pagi. Okay. World Cup 2026 guys. Tadi dah prediction dah? Dah ya? Prediction dah. Okay. Kita predict pula last ni player of the tournament siapa? Messi lah. No doubt Messi. Walaupun aku tak suka Messi. 8 8 gol 4 assist tu Messi tu. Mbappe. Aku letak, kalau nak letak 2 orang lah, mungkin Rodri lah aku. Messi. Seorang. Kalau aku Messi. No doubt Messi. Alright guys, jumpa lagi untuk episod seterusnya. Silakan kecam, tak ada hal, tak ada marah punya. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye. Bye bye.